Itu antara isu rakan sebilik. Lagi satu, rambut gugur. Yang wanita lah. Pada usia ini saya pun tak tahu kenapa rambut kita selalu gugur kan. Jadi rambut yang gugur, tak ada penyapu semua, uruslah dengan baik. Okey, tak semua rakan sebilik kita yang selesa memijak rambut orang lain. Saya tak nak balik bilik. Kenapa tak nak balik bilik? Dah lah macam ni bla 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 bla. Rambut dia pula tak diuruskan dengan baik. Okey, dia tu jarang basuh rambut sebab dia takut rambut dia gugur. Bila dia basuh rambut aja, rambut dia gugur, penuh dia punya toilet punya penutup. Rambut dia je. Jadi dia keluar macam biasa. Siapa nak uruskan rambut? Sayalah, dia kata. Sayalah yang pembersih ni yang uruskan rambut dia. Tarik-tarik, rambut panjang macam langsui katanya. So, itu wanita-wanita yang di hadapan saya, tolonglah peka keadaan-keadaan tersebut. Nampak simple kan? Tapi sebenarnya dia deep pada orang lain, mengganggu emosi orang lain. Satu lagi, malas jemur kain. Saya dah jemur kain kat atas kan? Jemur satu dalam bilik, air satu. Jemur di tingkap bilik, satu masalah. Jemur kat luar, tingkap kan? Kemudian bergantung-gantung kat luar jemaah-jemaah. Lalu kat bawah nak pergi ni kan? Nampak baju dia kat bilik. Tu belum lagi jemur, dia buat beli tali rapia. Tali rapia mahal je kat sana. Kalau nak bawa siap-siap kat sini. Okay. Mahal, dia pun ikat daripada cermin tu ke cermin tu. Dia punya penyidai. Jadi dia pun dah jemur kat bilik air, jemur pula penyidai atas katil dia tu. Lepas tu orang lain semua tidur dekat bawah. Rasa ada tak orang yang tak selesa dengan keadaan tu? Nak pergi Masjidil Haram tak larat, pada mula-mulanya kita bersemangat untuk pergi kan. Lama-lama kita mengalami kelesuan emosi, kelesuan fizikal, kita banyak menghabiskan waktu di bilik. Dalam bilik pula dah macam seperti yang saya nyatakan tadi. Hari pertama larat naik atas jemur. Hari kedua larat, hari ketiga, empat dan seterusnya larat. Dah seminggu larat ke lagi. Dengar pula dekat hotel ni, ini kaum wanita. Tak naklah naik. Orang kata kat atas tu ada tut. Dah nak naik. Tak payah naik, jemur je kat sini. Tu realitinya masalah di sana. Okey? Macam mana nak uruskan baju, macam mana nak basuh. Ada dobi kat sana tapi kena usaha lebih untuk dobi. Kat sana ada patuh. Patuh tu adalah, saya dah sebut tadi kan, pembantu petugas haji. Kalau kita pandai, di setiap maktab ada pembantu petugas haji. Turun pejabat maktab, tanya dia dekat mana dobi ada. Ataupun dia sendiri. Dia ni selalunya patuh ni warga negara Indonesia yang duduk di Tanah Suci membantu. Yang tabung haji dah ambil memang bertahun-tahun. Setiap tahun tabung haji hire diorang untuk bantu jemaah haji di sana dan juga petugas haji. So tanya dia kat mana ada dobi. Ataupun tak larat, boleh tak tolong cucikan. Dia bawa balik, ada jemaah yang seorang ni dia bawa balik rumah dia, mak dia ada di Tanah Suci juga, mak dia tolong basuh. Tapi kita kena bayarlah sikit. Gitu. Itu antara perkara yang tuan haji dan hajah mungkin tak sedar tapi sebenarnya boleh berlaku. Okey, saya teruskan, masa pun tak ni. Ni isu suami isteri. Macam yang tuan haji kita sebut awal tadi. Nampak simple, tapi di sinilah anda akan diuji, anda kan. Ujiannya simple je. Saya boleh share 2-3 perkara. Saya diuji di mana saya kena selesaikan satu kes pasangan. Esok lusa dah nak turun ke Madinah. Tapi dia melafazkan cerai kepada suaminya di pintu 21. Tiang 21 ke pintu 21 di Tanah Suci di depan Kaabah dengan talak 1 dia cakap. Rasa-rasa yang si isteri ni kan dalam keadaan yang okey, kami ni berkasih sayang, pada usia 52 tahun sama-sama pergi, tapi diceraikan di pintu 21. Pintu ke tiang Wallahualam, saya lupa lah. Tapi keadaannya begitulah. Kenapa? Kali pertama berjanji, ni dah nak balik dah ni, dah selesai haji ya. Dah selesai haji, dah balik dari Arafah. Dia pun nak masuk Madinah dah. Lagi 2 hari nak masuk Madinah. Okey je keadaan. Tapi selesai haji,
pergi sama-sama ke menunaikan umrah ke Masjidil Haram, hotel Land Premium masa tu. Dia cari isteri dia tak jumpa. Tapi isteri dah lama dah berdiri kat situ. Dia kata, saya selalu tunggu dia kat sini. Memang itulah tiang yang kami selalu tunggu, dia cakap. Okey, kali pertama dia tak jumpa. Tapi mungkin Allah nak uji. Kali kedua pun janji di situ dia tak nampak isteri dia. Hari ketiga, dia mula naik baran. Dia rasa dia tunggu isteri dia dah lama dekat situ. Bila Allah, dia kata 15 kali dia berpusing di sekitar itu, isterinya tak ada aja. Dia memang selalu macam tu, cuai memburukkan isteri ni lah. Kemudian bila kita teroka, sebenarnya isteri tu dah lama. Mungkin Allah nak uji dia sahaja. Si suami ini dia tak nampak isteri dia. Maka dia kata, kau ni pergi mana ni semua, aku cerai kau talak. Sekian dia cakap. Itu isteri dia cerita dengan kita orang lah, bersama pengurus. Bila bercerai di Tanah Suci, peranan kaunselor dia kena, bukan pujuk, tapi kena pastikan buat sesi penceraian itu tak boleh berlaku. Si isteri tidak boleh merelakan perceraian itu. Kita kena pujuk sampai dia bersatu kembali. Macam tu. So hari pertama gagal. Pengurus maktab, pengurusan kita panggil apa? Ketua rombongan haji jumpa kita orang. Masa tu Tuan Haji Said, dia cakap kena satukan juga. Hari pertama tak berjaya. Hari kedua tak berjaya. Hari nak balik naik bas pergi Madinah, kita orang ni pun dah, kalau tak berjaya, unit pengurusan psikologi pun kena menjawab lah. Sebab isu dia penceraian itu berlaku di Tanah Suci, penceraian perlu didaftarkan di mana? Di mana? Di Malaysia. Nak bawa balik masalah ke Malaysia satu berat lah. Kan? Jadi ketua rombongan haji cakap hajar-hajar, maksud kita ada 6 orang. 6 orang, 2 lelaki, 4 lelaki, 2 perempuan. Pujuk-pujuk, yang lelaki ni pujuk. Yang lelaki ni pun dah terasa menyesal. Dia rasa dia buat satu kesalahan, 4 orang kaunselor pujuk yang lelaki, 2 pujuk yang isteri. Allah tolong dalam apa jua keadaan, insya-Allah lembut hati isteri. Pukul 6 nak naik bas, pukul 2 dia mula tersedar. Dia rasa betul. Dia yang hampir berapa tahun, 47 tahun bersama, dia kena maafkan suami dia. Jadi dia pun cakap, naik bas satu kejayaan lah sebenarnya bila dia kata, okey saya maafkan suami saya. Adalah ustaz dekat situ, kita serahkan balik kepada ustaz-ustaz jemaah haji yang kat sana. Dah jumpa ke? Kat sana, ke sini ada tak dia orang panggil yang ustaz-ustaz yang mengajar apa ya kat sana? Lupa pula saya. Apa? Ustaz ni lah yang akan satukan balik dengan kaedah yang bersesuaian lah. Kami masa tu tak ambil tahu dah. Tapi bila dia pergi ke Madinah, kita kena follow up balik. Dan dia akan balik mesti berstatus suami isteri juga. Okay? Nampak tak? Simple je. Kat sini okey, dekat sana Allah uji macam tu. Okey, ada juga satu kes seorang cikgu bersama pasangannya seorang kontraktor. Memang bermasalah di Malaysia ni. Naik kapal terbang, dia dah cakap, suami cakap, isteri dia cakap dekat suami, sebelum naik kapal terbang dekat sana kau dengan urusan kau, aku dengan urusan aku. Okey, si suami pegang itu. Kan, sebab dia orang ni pergi, cikgu muda masa tu. Naik kapal terbang, jalani kehidupan seperti biasa sampai Madinah. Dia pun okey menjalani. Pada satu tahap, dia rasa dia perlukan suami dia pula. Tapi yang si suami ni berkeras hati. Pegang kata-kata si isteri ketika berada di lapangan terbang tu, sebelum naik kapal terbang. Okay, yang si isteri ni mula rasa bila tengok kawan-kawan berpasangan pergi Masjidil Haram, dia rasa jealous. Kan? Dia rasa nak suami dia ada bersama dengan dia. Lepas tu, si suami macam-macam cara dia kata dia buat untuk pikat hati suami dia. Tapi tidak berjaya. Jadi dia turun ke unit pengurusan psikologi, dia cerita. Dia tak nak sampai suami dia kata kita cerai je di sini kan. Suami dia cakap. Tapi dia kata dia tak nak. Dia nak juga dia minta maaf apa semua. Si suami ni mungkin di Malaysia pun dah ada masalah kan. Bawa pula ke Tanah Suci. Suami keras hati.
Jadi pada sebelum menjelang haji, sebelum kita wukuf di Arafah, alhamdulillah pasangan ni berjayalah. Bolehlah kita buat sesi kaunseling perkahwinan di sana, dan pasangan ini terima seadanya apa yang berlaku dan tak mau bawa masalah di Malaysia ke tanah suci. Jadi nampak tak Allah twist perasaan itu. Dari tak nak langsung, tiba-tiba di sana Allah uji dia perlukan suami dia. Simple kan? Itulah permainan emosi yang mana kita tak jangka pun. Itulah yang berlaku. Banyak lagi sebenarnya isu suami isteri ni. Okay? Itu yang paling, antara yang paling berat. Belum lagi yang si suami ni asyik-asyik nak ajak check in hotel Mekah Tower. Itu pun ada. Kalau asyik-asyik dia dah malu nak pergi booking bilik berkat. Nampak macam memalukan lah cerita ni. Tapi itulah realitinya. Asyik-asyik abang je yang nak pergi turun pengurus, jumpa pengurus maktab, booking bilik berkat. Suruh si isteri. Isteri pula dah malu. Cik ni, Hajah ni pasangan kepada Haji ni ke? Dia ingat pengurus maktab tu tak kenal. Jadi malu itu dapat pada isteri. Isteri pula stres. Saya dah malu lah nak turun. Saya dah malu nak beli makan dekat kafe pun dah segan. Nak jumpa dengan petugas-petugas Abah Haji. Nampak simple tapi itulah mainan emosi yang sering mengganggu jemaah haji di sana. Okey, boleh saya teruskan lagi? Kalau Swan ni tadilah itu yang macam saya cakap. Hari pertama okey, kedua okey, minggu pertama, minggu kedua okey, minggu berikutnya mulalah lesu. Lesu tu bukan fizikal sahaja. Lesu mental lagi parah dari lesu fizikal. Bila mental kita tak bergerak, bila mental kita tidak proaktif, dia akan menghasut fizikal untuk lesu. Okey. Nanti ada aktiviti. Saya nampak dalam jadual ada aktiviti fizikal kan. Okey, tumpukan perhatian untuk mengelakkan kelesuan ini. Okey, ini antara tips yang boleh kita buat. Okey, saya pergi dulu. Tadi kita buat teknik tarik nafas kan. Okey, sekarang ni bila di sana nanti kita dah penat emosi, penat fizikal, cara tarik nafas berbeza-beza sekarang. Cuba buat kaedah tarik nafas yang kita sedar. Cara yang tarik yang sedar adalah 4, 4, 6. 4 tarik, 4 tahan dan 6 lepas. Duduk relax. Cuba buat. Boleh? Kita buat sama-sama. Ni tengah dah, sekarang ni pun kita dah rasa bosan, kita dah rasa lesu, mendengar, asyik terima je kan. Jadi, kita cuba buat dalam keadaan inilah fenomena. Ni baru sikit je ni, penuh lesu mental kita pagi ni. Kita cuba buat. Relax, tarik nafas 4, tahan 4 dan turun 6, lepaskan 6. Saya nak tanya Haji dah ajar, tarik nafas ikut mana? Hidung ke mulut? Betul, ikut hidung. Keluar ikut mulut. Bukan kentut okey, kita buat tarik nafas ikut hidung. Boleh sama-sama? Okey, cuba satu tangan pegang dada, satu tangan lagi pegang perut. Okey, tarik nafas, tengok mana yang buncit. Saya tahu. Tak payah tunjuk yang saya tahu. Okey, tarik nafas mana yang buncit? Dada ke perut? Okey, kita buat sama-sama. Okey, 3, 2, 1. Tarik. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Lepas 6. 1, 2, 3, 4. Okey. Masa tarik, mana yang naik? Dada. Masa turun, mana yang kempis? Masa turun, mana yang naik? Macam mana soalan saya ni? Okey. Masa tarik, mana yang kembung? Dada ke perut? Okey. Masa turun, masa lepas, mana yang turun? Dada lah. Macam tu kan? Salah. Saya pandai cakap salah kan? Tak. Tepatnya, tarik nafas ikut hidung, perut yang buncit. Bila keluar ikut mulut, dada, kita punya ni akan melepaskan. Boleh buat? Cuba. Sebab apa? Sebab kita hari-hari ikut bernafas ikut keselesaan kita. Untuk bawa oksigen yang tepat. Ketika kita sedang marah,
kita kena pastikan perut. Masa tarik nafas, perut yang kembung. Bila lepaskan, yang akan kembung adalah dada kita yang buka. Dada kita, perut mengempis. Okey, teknik yang paling mudah adalah 4-4-6. Tarik 4, tahan 4, lepas 6. Rasa marah, rasa mengantuk. Sekarang boleh cubalah sebab ramai yang mengantuk dah ni kan. Okey, buat 4-4-6. Kesan dia akan menurunkan degupan jantung dan menstabilkan emosi. Okey, kita teruskan lagi self-talk positif. Bila rasa emosi terganggu, cakaplah benda yang baik-baik aje. Jangan sebut perkataan yang negatif. Contohnya, aku tak boleh. Aku tak nak. Aku tak larat. Itu self-talk negatif yang mempengaruhi otak kita untuk menghasilkan tingkah, untuk sampaikan ke dalam hati, untuk menghasilkan tingkah laku seperti yang kita nak. Kita kena sebut perkataan yang positif. Aku boleh. Allah akan tolong aku. Apa lagi? Aku yakin aku boleh. Perkataan yang positif sahaja. Kenal tak perkataan positif dengan perkataan negatif? Boleh, negatif. Tak boleh? Boleh tu positif ke tidak? Saya berdebar tengok Haji ni, tengok saya kan. Saya, okey, boleh. Haji jangan tengok saya macam tu. Okay. Positif, boleh adalah positif. Tak boleh, tidak mahu adalah negatif. Okey, itu je yang paling kita kena tahu. Okey, ucap dalam hati atau perlahan setiap kali rasa marah, risau, gelisah. Okey, insya-Allah Allah tolong. Doa ringkas sama juga. Bila doa mesti sebut perkataan-perkataan yang positif kan? Maka antara doa-doanya seperti yang ada di layar, dan ucapan doa ini ketika selepas solat dan ketika emosi sedang memuncak. Marah dengan kawan yang tengah tarik kahak, tarik. Dulu kalau dekat kelas sebelum ni saya buat bunyi tu tapi saya tak tergamak buat kat sini. Jadi tarik, dia tengah marah, kita self-talk dengan diri perkataan-perkataan yang positif. Okey, tak mampu tahan lagi, turun bawah, jumpa pengurus maktab, minta perkhidmatan kaunseling. Tengok macam mana keadaan. Okey, simple sahaja. Okey, mindfulness here and now. Ini bila marah, tak nak lepaskan, cuba buat tarik nafas tadilah. Kemudian kena buat teknik 3-2-1. Apa teknik 3-2-1? Grounding dia kena 3 benda yang kita nampak. Okey, akak lah yang duduk depan. Selalu depan kan jadi mangsa lah. Kalau studio dia akan duduk belakang-belakang tu kan. Tapi kat belakang tu saya nampak jauh sangat. Akak, bagi saya 3 perkara yang akak nampak. 3 benda yang akak nampak sekarang. Apa sahaja yang akak nampak? Kerusi, mikrofon, slide. Okey, 2 bunyi yang akak dengar sekarang. Bunyi suara saya? Bunyi? Pen. Okey. Kemudian 1 sensasi rasa yang ada dalam emosi akak sekarang. Selesa. Alhamdulillah. Maksudnya akak kita ni berada dalam keadaan sedar. Emosinya stable. Saya nak tanya Haji lah, boleh tak? Haji ni kenapa kena? Haji lah Haji yang tengah batuk yang tanya saya tadi kan. Okey Haji. Okey. 3 benda yang Haji nampak. Okey. Lagi? Projector. Okey, lagi? Screen. Okey. 2 benda yang Haji rasa dengar bunyi dia. Bunyi speaker. Mulut. Oh, mulut saya tak berhenti cakap ni. Okey, terima kasih Haji. Dan 1 sensasi rasa perasaan Haji sekarang. Sejuk aircon. Alhamdulillah. Maksudnya Haji berada di sini Berada di sini, apa yang Haji nampak, rasa bunyi itu ada. Okey? Bila rasa nak marah, bila rasa terganggu emosi, buat teknik mindfulness ini. Cari benda apa yang kita rasa, benda apa yang kita nampak,
benda apa yang kita nikmati. Nikmati realiti keadaan itu. Okey, kita teruskan lagi. Rehat dan rawat. Ni kadang-kadang susah sikit nak buat. Tak penat, susah nak tidur. Orang kata ambil micro rest 10 hingga 15 minit selepas aktiviti berat. Okey, tapi kita balik je daripada tanah suci, daripada Masjidil Haram, naik bilik, dia bukan 10 ke 15 minit rest kita buat. Kita lebih minitnya. Mungkin balik pukul 12, saat lagi maghrib baru bangun. Kita terlebih rest. Okey. Kemudian minum air ringan-ringan 3 ke 5 minit. Dekat sana Haji, dia tak ada air-air yang yalah kalau Gen Z ni dia air matcha. Lagi apa? Air-air yang kopi-kopi yang viral-viral tu. Kat sana tak ada. Okey. Kita mungkin nak bawa 3-in-1 daripada sini, bawalah. Pada satu tahap 3-in-1 pun tak kena tekak kita. Okey, kita lebih banyakkan minum air kosong ataupun air zam-zam lah. Nanti nak ambil air zam-zam pun berebut-rebut. Bergaduh-gaduh. Nanti bawa lebih. Askar dekat situ nampak, dia suruh tinggal pula. Jadi bawalah air, sediakan air minuman yang mencukupi. Dekat sana nanti banyak laban air minuman berbentuk susu. Yang saya ingat saya sangat craving. Satu minuman tu nama dia Laban. Sedap sangat. Kat sana banyak air-air, jus-jus yang macam tu. Jadi minumlah, jangan melebihi kerana gulanya sangat manis. Air jus, kenapa je air mango? Tak ada gula. Tapi bila rasa nak potong kaki. Tu kat Mekah tak sebut macam tu. Kat sini dia cakap kan. Tak berani nak menyebut perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Tapi saya pesan dekat Haji dan Hajah, minum air suam lah yang paling banyak. Kat sana nanti panas, suhu ekstrim. Minumlah air zam-zam yang paling banyak. Bukan air mango, jus memang. Pernah pergi Indonesia tak Haji? Hajah, Indonesia banyak jus-jus yang sedap-sedap kan? Kiwi, apa lagi? Tu semua tu. Itu pun ada di sana. Nampak je, jangan terus beli. Lawan. Air tu manis walaupun tak ada gula. Okey? Kita teruskan lagi. Okey, ni senaman ringkas. Ni saya nak Haji dan Hajah buat. Haji, kita boleh sekejap je lagi Haji okey. Senaman ringkas. Boleh tak sama-sama genggam tangan? Rasa nak marah kat kawan kita, genggam tangan, dua-dua macam saya buat. Saya ada pegang ni, susah sikit. Okey? Pulas macam kita pulas lemon. Rasa ni kepala dia. Agak pulas. Okey. Adalah bukanlah kepala dia. Rasa kemarahan tu. Cuba buat sama-sama dengan saya. Okey. 3, 2, 1. Okey, pulas. Lepaskan kemarahan tu. Angkat. Kalau saya memang ajar jemaah dekat sana, dia dengan dia pulas kuat-kuat. Okey. Bukan dia dengan kepala kita, bukan. Dia dengan dia pulas kuat-kuat, lepaskan kemarahan di situ. Okey, yang kedua, Superman. Dia macam budak-budak, cucu-cucu kan. Boleh tak sama-sama dengan saya? Okey. Okey, Superman nak terbang ni. Nak marah dia. Jadi, kita Superman. Okey, buat burak belikat di mana tahu tak? Kenal tak? Di belakang, tarik, terbang. Boleh tak? Rasa sakit ni. Buat, kat rumah pun boleh buat sekarang, belajar. Okey, terbang. Okey, kemudian lepaskan perlahan-lahan. Mula-mula buat perlahan-lahan, lepaskan, kemudian laju. Okey, saya nak tengok semua Superman depan ni. Okey, kita buat. Okey, buat perlahan, tarik urat berikat ke depan perlahan, terbang. Nampak terbang semua Superman kita ni. Okey, jengket setempat. Sekarang ni bukan belek, macam belek. Tahu belek, tarian belek? Ujung kaki kita pijak lantai. Rasa nak marah, rasa nak yang lelaki ni lah selalunya nak bertumbuk dengan kawan sebilik. Ibu jari kaki tu pijak lantai. Pijak, tekan.
hujung jari supaya rasa sakit. Kita buat benda ni adalah untuk kita fokus kita ke rasa sakit itu, bukan pada rasa emosi ketika itu. Marah ke, rindu ke, sayang sangat ke, kita nak alihkan fokus itu. Yang ni saya nak tengok, ni mesti comel. Okey, bahu. Rasa tak bahu? Ada yang tak ada bahu? Okey, bahu. Tengkuk. Yang tak ada, okey. Pegang bahu, kemudian tengkuk kita ni masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Okey dah, semua pegang tangan kat belakang. Okey, bahu je. Dah. Bahu. Okey, tengkuk kita ni ke dalam. Haji boleh Haji? Boleh. Ni naik. Tengkuk kita ke dalam. Comel. Okey, itulah antaranya kita rasa tengkuk kita ni ke dalam, bahu kita ke atas, kita rasa tak perbuatan itu? Okey, rasa itu akan mempengaruhi emosi kita, akan mengubah emosi yang marah kepada rasa itu. Okey, nanti dalam bilik, nampak kawan buat macam tu, faham-faham lah ya? Dia mungkin tengah stres dengan kita. Okey, orang sebelah kita buat macam tu, faham-faham. Orang kata sedar diri ya. Kita ni menyebabkan kawan kita stres. Okey, kita pergi lagi. Ni pun dah elak overthinking lah. Ni sebenarnya toksik yang paling hebat dalam pengurusan emosi. Kita overthinking. Overthinking tahu apa? Pemikiran yang tak sepatutnya. Terlalu banyak berfikir sesuatu yang tak sepatutnya kita fikir. Boleh ke aku nak pergi ni? Kalau aku pergi kan menyusahkan orang. Apa kata cuba dulu, baru fikir. Okey, itu antaranya lah. Kemudian fokus pada niat ibadah, bukan perkara-perkara kecil. Datang sini untuk menunaikan ibadah. Lepas ni belum tahu lagi dapat pergi ke tidak. Fokus pada peluang ini. Jangan fikir perkara-perkara kecil seperti terlalu panas, orang ramai ataupun tak ada teman dan perkara-perkara yang simple itu. Kita datang ini ada niat yang besar untuk menunaikan ibadah. Okey? Catat perkara penting, jangan simpan dalam fikiran. Contoh, tak ingat nombor bilik, tak ingat jalan. Ada kaedah, dia kata saya tak boleh nak balik. Dekat sana ada kapibara. Tahu kapibara? Bukan yang budak-budak saya sebut ni lah. Kat sana ada panggil askar tabur haji lah. Dia pengawal keselamatan tabur haji yang akan pakai baju warna merah, akan duduk kat pintu-pintu. Kalau haji dan hajah sesat, jangan risau. Tak ingat atap di mana, jangan risau. Ada geng, kita panggil kapibara ni, duduk di pintu-pintu. Untuk bantu haji dan hajah. So, tak akan ada sesat. Kerana ada gelang yang akan diberi, yang dekat situ ada tulis Jemaah Haji Malaysia, nombor telefon. Jalan punya jalan, tak jumpa geng pengawal keselamatan tabur haji yang pakai baju merah ni, tak jumpa pun kat mana-mana pintu. Allah uji tutup penglihatan dia. Tapi dekat sebelum haji dan hajah terbang akan diberi gelang. Gelang tu ada tulis Jemaah Haji Malaysia, nombor telefon. Mana-mana askar yang ada, dia tengok aja gelang ni, dia akan call pejabat tabur haji. So haji dan hajah akan adalah petugas tabur haji ambil di mana-mana yang dimaklumkan untuk bawa balik ke maktab. Okey, jangan takut. Boleh je bergerak ke mana-mana. Okey. Bila ada masalah, nak turun tak boleh, nak bercerita dengan kawan pun tak boleh, nak pergi kawan sebilik sebelah pun tak mampu. Kita ada handphone kan semua kat sini. Ada talian peka. Talian peka ni mesej je. Nanti diorang akan call. Maklum je, saya perlu bantuan. Akan ada petugas tabur haji ataupun kaunselor yang akan direct call haji dan hajah. Saya perlukan perkhidmatan apa-apa. Tulis dekat ni. Nanti KT haji dan hajah akan touchdown je ke bumi Madinah ataupun Mekah dahulu.
akan ada tim yang akan menyambut. Naik bas kan? Cuba kita bayangkan. Hari ni kita naik kapal terbang daripada KLIA dan turun 8 jam berikutnya turun di Jeddah. Terus turun Mekah. Ni dah turun Mekah dah ni. Okey, bank tak perlu bawa kan? Sebab tabung haji dah ada sistem yang cukup hebat untuk pengurusan bank. Haji dan hajah hanya bawa diri pergi naik bas. Wah, sekarang dah naik bas dah ni. Bas mungkin 1 atau 2 bas yang akan bawa jemaah ke hotel. Okey, dah naik bas, turun je di hotel. Haji dan hajah akan disambut macam pengantin baru. Ni bukan main-main Ini reality. Akan disambut macam pengantin baru, ada bunga, ada minuman oleh oleh petugas-petugas haji. Okey, dia akan duduk dan mendengar taklimat terlebih dahulu. Okey, pelbagai taklimat akan disampaikan. Sekali lagi, unit pengurusan psikologi salah satunya akan memberi taklimat. Mungkin benda yang sama juga macam saya. Tapi haji dan hajah kena bersedia dari segi fizikal dan mental. Penat dah ni. Penat sangat duduk atau dalam bas, duduk dalam flight. Dah sampai di Mekah, naik bas, sampai je di hotel, turun, kena duduk atas lantai. Sebabnya hotel kan? Dia tak adalah macam hotel kita kat Malaysia, ada hidangan, ada gula-gula, tak ada. Duduk atas lantai, tempat di mana mungkin kita akan menunaikan solat jemaah bersama-sama, dengar taklimat daripada pengurus maktab dan sebagainya. Okey, nampaklah? Di sana nanti mereka akan jelaskan berkenaan dengan talian peka ini. Ambil peluang, simpan maklumat tersebut, nombor tersebut. Kemudian ada apa je isu, mesej sahaja talian peka. Okey, saya teruskan. Ni pun dah. Ni dah. Ni pun dah. Saya nak cari kesimpulan saya panjang saya berada di atas ini. Saya harap haji dan hajah dapat bersiap sedia dari segi fizikal dan mental untuk menghadapi perkara-perkara kecil ini yang mana mungkin akan mengganggu niat besar haji dan hajah untuk turun ke untuk melaksanakan ibadah. Okey, kesimpulan dia simple saja. Kita pergi dengan emosi yang positif, di tanah haram nanti kita terganggu dengan emosi yang negatif sehingga menyebabkan ibadah kita, fizikal kita terganggu. Bila fizikal terganggu, ibadah pun akan turut terganggu. Simple je. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Haji dan hajah kena jaga mental, jaga fizikal untuk kita laksanakan ibadah yang mantap. Okey? Jelas ke tidak? Dah jelas, slide saya pun dah habis. Saya ada satu video. Nak tengok video tak? Sebagai, tadi saya sebut je, ini bukti apa yang berlaku. Okey, sebelum saya berakhir, saya buktikan dengan unit pengurusan psikologi lah. Dengar tak?
ketika Arafah di kita punya kemah Ketika ni tak ramai lagi. Ni keadaan bilik lah. Mungkin keadaan bilik Haji dan Hajah. Nampak tak? Tak besar kan? Ni saja. Okey, berikut yang ada di video ini adalah sedikit gambaran di Tanah Suci nanti yang tuan-tuan dan Haji, yang Haji dan Hajah nampak. Nampak tak ada yang dalam kemah, warga Mas yang terlantar. Okey, ini adalah fenomena di mana musim haji nanti ada program jemaah haji warga emas yang akan dipilih seramai 60 orang. Okey, nampak teraturlah perjalanannya kerana ini adalah program khas yang dibuat oleh unit pengurusan psikologi tabung haji. Kita bawa 60 orang naik bas, kita uruskan perjalanan haji bersama petugas-petugas dan juga pembantu petugas haji. Nampak teratur kan? Itu diuruskan. Bagaimana yang tidak diurus? Yang menguruskan haji sendiri seperti Haji dan Hajah. Maksudnya lebih padat, lebih ramai orang, lebih tidak teratur. Di Arafah nanti toilet yang lebih tidak terurus. Jadi saya bukan berniat untuk menakut-nakutkan Haji dan Hajah, sebagai permulaan ataupun persediaan emosi, fizikal juga untuk ketika berada di Tanah Suci nanti. Okey? Jadi ada tak yang rasa takutnya tak jadilah pergi? Ada tak?
Saya harap lebih bersemangat, lebih membara-bara semangat yang ada tu untuk menunaikan haji pada 1447 Hijrah ini dengan lebih orang kata lebih bersiap sedia. Sedia fizikal, sedia emosi yang mantap dan padu. Jadi saya nak sebelum saya berakhir, saya mohon maaf di atas ketakutan saya yang mencuba-cuba menakutkan, tapi lillahi ta'ala itu bukan niat saya. Niat saya untuk persiapan mental dan fizikal haji dan hajah. Boleh tak maafkan saya di atas keterlanjuran kata, kekasaran. Boleh ke tak Haji? Boleh. Hajah? Okey, kalau boleh sebelum saya berakhir, bagilah saya satu senyuman yang paling manis. Nampak gigi semua? Tak apa, saya nak tengok sikit. Saya tahu keadaannya bagaimana. Dah nampak dah dari tadi. Tapi nakkan satu semangat daripada haji dan hajah sebelum terbang. Sebelum dapat surat tawaran KT berapa nak penerbangan ni, bagi saya satu senyuman yang paling manis. Ini pasangan haji dan hajah pun tak pernah dapat senyuman ni. Saya je dapat. Okey. Tu satu tindakan. Maksudnya perbuatan, emosi tu dah ada, keluar melalui perbuatan dan tingkah laku. Okey, kita mulakan. 3, 2, 1. Senyum. Ya Allah, manisnya. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa boleh berurusan dengan tabung haji. InsyaAllah kami sedia membantu. Wallahualam, itu sahaja. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis.